Persatuan Pengguna Islam Malaysia, terutamanya berkaitan dengan isu rumah terbengkalai yang tidak pernah selesai. Pada hari ini, yang terbaru sekali, Persatuan Pengguna Islam Malaysia telah mendapat ataupun menerima aduan pada minggu yang lepas, di mana terdapat 100,000 mangsa yang menjadi mangsa akibat daripada rumah mereka terbengkalai yang dikendalikan oleh satu kontraktor ataupun developer yang besar, iaitu daripada Talam Corporation, yang nama baru dia apa? Tiara Seniji. Ya? Selain daripada itu juga, beberapa bulan yang lepas kita juga menerima banyak aduan berkaitan dengan masalah perumahan terbengkalai. Begitu juga dengan salah satu daripada yang terbaru semalam ialah perumahan Taman Malim Mas yang melibatkan hampir 300 mangsa. Begitu juga dekat Pelabuhan Kelang yang melibatkan 1,297 mangsa, di mana daripada 1,297 mangsa tadi, setengah daripada mangsa-mangsa terlibat telah pun dibankruptkan dan terdapat lagi 290 dalam proses untuk bankruptcy proceeding. Maka sebelum kita meneruskan majlis kita, rentetan daripada masalah-masalah pengguna yang diterima oleh Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan juga diterima oleh pejabat wakil rakyat Kelana Jaya, YB Jo Benloh, maka pada hari ini kita mengadakan sidang akhbar bersama demi untuk memastikan di peringkat atas sana supaya sensitif dengan permasalahan rakyat, cuba mengatasi masalah yang ada, cuba selesaikan sedapat mungkin. Dan bersama kita pada hari ini adalah dua mangsa. Kami tak bawa semua. Kalau kami bawa semua mangsa yang terlibat, Stadium Shah Alam yang menghampiri daripada 100,000 kapasiti pun tidak mungkin untuk muat. Ya? Jadi pada hari ini bersama dengan saya, wakil daripada pengurusi Majlis Penasihat Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Yang Mulia Tengku Azwil Tengku Abdul Razak, akan mengerusikan sidang akhbar pada hari ini. Di sebelah kiri beliau adalah YB Jo Benloh, iaitu wakil rakyat Kelana Jaya, yang akan cuba merungkai permasalahan yang ada. Selaku wakil rakyat akan ketengahkan perkara dan isu ini untuk memastikan masyarakat ataupun rakyat di luar sana terbela. Itu juga di sebelah kanan saya adalah Cik Chandra Mati. Itu salah seorang daripada mangsa yang terlibat, mangsa yang menjadi kerakusan developer-developer yang tamakkan duit semata-mata tanpa memiliki etika selaku developer yang baik. Di sebelah kiri sana adalah Puan Rosni, salah seorang daripada mangsa yang terlibat dalam isu rumah terbengkalai. Untuk itu, untuk memudahkan majlis kita pada hari ini, saya dengan ini menyerahkan kepada Yang Mulia Tengku Azwil Tengku Abdul Razak untuk mengurusikan sidang bersama, sidang akhbar bersama dengan YB Jo Benloh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam satu pengguna. Terlebih dahulu ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran pihak-pihak media dan juga kehadiran Yang Berhormat Saudara Gua Benloh selaku wakil rakyat Kelana Jaya. Dan sidang akhbar kita pada ini seperti mana dah disampaikan oleh pegawai kerja saya tadi, Encik Mustafa, adalah satu sidang akhbar yang tidak mungkin ada penghujung dan keputusan. Pasal saban hari, setiap hari, boleh dikatakan setiap minggu kami menerima aduan. Soalnya ialah rumah terbengkalai yang rumah tidak disiapkan, pembeli dipaksa membayar rumah yang tidak ada, dan sampai ke satu tahap di mana mereka tidak mampu untuk membayar, atau yang anehnya kelewatan membayar sebulan 2 bulan, rumah dilelong, mereka disuruh membayar sepenuhnya dan mereka diambil bankruptcy proceedings. Jadi perkara ini di PPIM kami telah pun saya rasa mengadakan lebih kurang dalam 10 sidang media dalam masa tahun lepas, dan sehingga hari ini masih juga kita terima lagi. Yang terbaru ialah di Kelana Jaya ini, Mentari Courts, ya, di mana salah seorang daripada pengadu ini, dia telah pun membuat pembayaran ansuran setakat mampu, tetapi ada terkebelakang sedikit tanpa diberi notis dan sebagainya, rumahnya dilelong. Serupa juga dengan Puan Chandra sebelah ini, rumahnya pun nak dilelong dan mereka pun akan menghadapi bankruptcy proceedings. Jadi dalam ini kita telah mengenal pasti sebenarnya beberapa developer yang suka
berlaku demikian. Salah satu developernya ingin saya sampaikan di sini ialah pihak Talam Corporation. Bukan saja di Kelana Jaya, satu lagi yang terbengkalai ialah di Bukit Antarabangsa, dan mereka memakan masa lebih kurang dalam 7 tahun untuk menyiapkan rumah. Sehingga kerajaan mengambil alih, pihak ketiga mengambil alih, menyiapkan, dan pembeli baru datang, pembeli lama tidak diputuskan, dan satu rumah tu 2 nama pun ada. Jadi di manakah silapnya? Sekarang ni kita baru-baru ini dah diberitahu bahawa kerajaan telah membuat beberapa pindaan di dalam Akta Pemaju Perumahan, tetapi masih ada loophole-nya di sini, di mana mereka masih mencari peluang untuk mengenakan pengguna. Dan dalam hal ini kita juga mengenal pasti bahawa tidak mungkin sesuatu developer atau pemaju perumahan itu mendapat melakukan sebegini, melainkan mereka ada pakatan bersama-sama dengan pihak bank dan juga pihak-pihak mereka yang diberi amanah untuk memantau sesuatu projek perumahan, seperti dia punya project management consultants, dia punya arkitek, dia punya engineers. Jadi kalau tidak ada pakatan sebegini, tak mungkin ya rumah terbengkalai tetapi pembayaran dibuat kepada developer dan orang pembeli tidak dapat rumah. Pasal tiap-tiap pembayaran yang hendak dibuat oleh bank kepada developer masa mereka apa yang dipanggil bridging finance untuk menyiapkan, lepas tu baru dipanggil end financing untuk membeli rumah. Tapi bridging finance diselesaikan sepenuhnya, rumah tak siap. Jadi pembeli yang membuat loan dengan bank sekarang ni disuruh membayar kerana mereka telah membayar kepada pihak pemaju. Jadi di sinilah letaknya dan loophole, kerana pembayaran kepada developer tidak mungkin dapat dibuat melainkan ianya diluluskan oleh pihak pemantau sesuatu projek tersebut. Projek ini selalunya dipantau oleh project management consultants, PMC, pihak arkitek dan sebagainya sebelum pembayaran dibuat. Jadi inilah satu pakatan, satu konspirasi yang terus berleluasa berlaku, dan saya harap pada hari ini dengan kehadiran kebanyakan pihak media, terima kasih kehadiran tuan-tuan dan sekalian, dapatlah kita bersama-sama kalau boleh mengenengahkan hal ini untuk dapat diterima oleh pihak berkuasa agar perkara-perkara begini tidak lagi diteruskan, kerana pengguna memang dah tersepit. Harga barangan kita masih naik dan kita pun masih menghadapi bermacam-macam. Baru ni ada anak nak ke sekolah pun masing-masing terpaksa membayar dan sebagainya, tetapi berterusan lagi dengan perkara-perkara begini tertindasnya pengguna-pengguna. Jadi saya harap pihak media sesama dengan PPRM dan yang lainnya dapat kita bersama-sama kalau boleh mengenengahkan hal ini kepada pihak-pihak berkuasa setinggi-tingginya untuk sesuatu dilakukan sebelum perkara ini terlambat. Seperti kata saudara Mustafa tadi, bukan 1-2 orang, beratus ribu yang terlibat. Di manalah orang ni nak pergi nanti? Kerja dah tak ada, sudah bankrupt, rumah tak ada, anak nak sekolah. Apa akan terjadi pada beratus ribu rakyat Malaysia yang telah dipergunakan dan ditindas oleh pihak-pihak pemaju dan pihak-pihak bank yang tidak bertanggungjawab? Ini yang perlu kita ketengahkan. Mesej ini perlu disampaikan, dan mesej ini perlu sampai ke atas agar sesuatu berlaku. Dan saya ingin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Gubernur Wakil Rakyat Kelana Jaya telah datang untuk mengenengahkan perkara ini kepada kita. Dan kalau ada sekarang ni saya bagi peluang untuk beliau untuk bercakap sedikit sebanyak mengenai latar belakang apa yang berlaku di Mentari Court. Silakan YB. Ya. Terima kasih. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada PPIM telah ambil berat kes ini. Kerajaan kita kata dia nak eliminate poverty, di kemiskinan di negara kita, dan kita tahu kerajaan ada buat banyak langkah-langkah dan polisi untuk mencapai goal ini. Tetapi misalnya kes di Kelang ini, satu kes saja sudah beribu-ribu rakyat Malaysia akan declare bankrupt. There is no, tak ada lebih miskin daripada seorang bankrupt. Yeah. How are we going to alleviate poverty kalau
dalam satu kes boleh ada lebih 1,000 orang fall into the bankruptcy trap. In Desa Mentari, which both these cases, case Cik Rosni dan Cik Chandamati come from, there are hundreds of cases where penduduk yang sudah beli rumah, sudah bayar bertahun-tahun installment bank, that suddenly dia tak boleh bayar 2-3 bulan, and half a year later they found out rumah dilelong. Right here we have two cases which are among the thousands, like we highlighted just now. Jika kita bawa semua orang stadium Shah Alam tak cukup, because we did a dialogue in 3 blocks together with PPIM in Desa Mentari. Only 3 blocks out of the 12, saja 3 blok, dan kita sudah dapat lebih daripada 100 case. Cik Rosni's case is probably the most extreme, sebab sudah selepas kita check all the details, sepatutnya dia tak hutang bank 1 sen. She has been paying her installments on time and above the bank rate, the bank installment rate. And tiba-tiba she found out that her house sudah dilelong, dan sekarang owner yang baru setiap hari telefon dia suruh dia keluar dari rumah. How is she, after paying installment for 5-6 years, and now tiba-tiba she found that she tak ada rumah lagi dan masih utang bank. Tak bayar dia bankrupt. So soalan adalah, should she move out of her house? Kena pindah keluar ke? Jikalau ada siapa-siapa yang dalam keadaan macam ini, siapa akan pindah keluar? Siapa akan betul bayar installment lagi? So in her case, she is stuck. And Cik Chandamati, the problem is similar. She owes the bank, but she is trying her best to pay. Tetapi this conspiracy theory adalah, is the banks looking some angle to try to cheat the people? Kita harap ini bukanlah perkara yang betul. Tetapi if there are so many cases happening every day, is it time, adalah sekarang masa untuk kerajaan ambil tindakan untuk bawa sedikit protection untuk pengguna-pengguna, pembeli rumah? Isn't it time? Because whatever measures the government we have right now is not enough to protect the people. So I hope that the government and Bank Negara ambil berat case ini and come out with some measures untuk make sure that the people are not being victimized by big corporations. So I think it is time that like kita ambil cadangan PPIM seriously, and we sit together and try to make the government, make Bank Negara especially, take this case and seriously and make regulations to protect the people. Terima kasih Cik Gun. Jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang apa yang telah berlaku di Mentari Courts. Dan untuk pengetahuan juga, kita ada satu kes dahulu yang di mana pihak
press pun, pihak media pun ada buat coverage tentang media conference kita, iaitu tentang pembeli di Mas Kiara Kondo, di mana developernya telah digulung, developer baru dilantik liquidator, dan pembeli lama pun tidak diberikan hak-hak mereka. Jadi kes ni telah kita dapat sampaikan bawa ke mahkamah, dan pada 9 bulan ya, 9 bulan ni akan naik ke mahkamah, dibicarakan. Jadi inilah sesuatunya cara kita di PPRM untuk membantu. Kita bagi khidmat nasihat dan kita bagi di jalan, tapi apa yang kita buat di sini ialah mesti berlandaskan, merangkumi lunas-lunas yang baik yang dibenarkan dalam undang-undang. Jadi dalam kes ini juga, baru ini kita dapat tahu pihak yang berbahagia KSN pun telah dilantik untuk mempengerusikan satu jawatan kuasa untuk menangani masalah rumah terbengkalai. Jadi jikalau dalam media conference ini, saya juga ingin menyarankan dan memohon kepada beliau, dengarkanlah permasalahan ini, carilah satu jalan di mana hak-hak pengguna dan hak-hak rakyat Marahin dapat dilindungi dengan akta-akta tertentu. Pasal apa bukan kita tak tahu. Kalau kita lihat di sekeliling kita, pihak-pihak pemaju perumah ni, dia orang dengan wangnya yang banyak, enjoy sana enjoy sini, tetapi di atas apa? On the misery of the buyers, di atas keperitan dan kesakitan pembeli dan pengguna mereka dengan sewenang-wenangnya berpoya-poya. Bukan kita tidak nampak, bukan kita tidak tahu. Jadi PPRM ingin menyarankan di sini, ingin memberitahu, jikalau pihak-pihak developer begini berterusan, kami akan cari mereka dan kami akan ikut mereka. Kami akan cari jalan untuk mendapatkan keadilan dan hak untuk pengguna. Your time is numbered. We will go all out. Kita akan pergi ke court, kita akan pergi ke mahkamah bawa pembeli-pembeli yang terkena ni, dan kita akan cari pengadilan di mahkamah.